Selamat sejahtera. Nama saya Jokowi dari kelas PPS 214. Hari ini akan bentangkan lagu ciptaan kita saya iaitu Jangan Bermalas bagi tugasan 2 pentaksiran berterusan MUZK 113. Lagu ini merupakan sebuah lagu kanak-kanak yang bernada C major tanpa sebarang sharp dan flat. Ia bersifat lagu meter lazim iaitu 4/4 dan berpanjang selama 14 bar. Dan sekarang saya akan menerangkan beberapa elemen dasar muzik dalam lagu ini iaitu pertama sekali iaitu tanda masa. Lagu ini menggunakan tanda masa 4/4 bermaksud terdapat 4 detik krocet dalam setiap bar. Dan tanda nada ini, lagu ini ditulis dalam nada C major dan tiada sebarang tanda sharp atau flat pada permulaan staff iaitu key signature. Dan seterusnya adalah tempo lagu. Arahan tempo yang digunakan ialah allegro yang bermaksud lagu ini perlu dimainkan atau dinyanyikan dalam tempo yang laju dan rancak. Dan ia menunjukkan sifat lagu yang beriang dan bersemangat. Dan seterusnya adalah note-note music. Not-not yang diaplikasikan dalam lagu ini adalah not-not dalam satu oktav bermula dari not C tengah sehingga ke not C tinggi. Dan terdapat pelbagai nilai not yang digunakan untuk membentukkan rhythm iaitu crochet 1 detik. Banyak digunakan pada lirik seperti kawan-kawan, minim 2 detik dan contohnya pada akhir frasa bermalas. Dan semi-minim ataupun quaver digunakan untuk memberikan variasi pada melodi. Dan semi-brief 4 detik terdapat pada not penamat lagu untuk melengkapkan bar terakhir. Dan seterusnya adalah motif lagu. Lagu ini mempunyai motif melodius yang ringkas dan berulang dan menjadikannya mudah diingati, dan melodi bermula dengan pergerakan menaik, ascending yang memberikan semangat. Dan frasa lagu ini dibahagikan kepada beberapa frasa pendek yang mengikuti jeda pernafasan lirik, memudahkan penyanyi untuk menyampaikan pesanan moral lagu tersebut. Dan sebagai sedikit tambahan, di sini saya juga akan menerangkan tentang cadangan atas cara persembahan dan harmoni, yaitu memandangkan temponya allegro. Lagu ini harus dipersembahkan dengan penuh bertenaga dan ceria. Penggunaan tanda kaitan, yaitu slur, pada beberapa bahagian menunjukkan teknik legato, yaitu berangkai harus digunakan semasa bermain. Dan terdapat panduan chord di atas balok seperti C, G-F, F, AM7, AM dan DM. Ini telah menunjukkan lagu ini boleh diiringi oleh alat muzik harmoni seperti piano, gitar atau lain lagi. Dan akhirnya adalah tema dan idea lagu ini. Lagu ini berperanan sebagai sesuatu lagu nasihat kepada kanak-kanak agar menghargai masa mereka bagi belajar. Saya mendapati idea untuk mencipta lagu ini daripada pengalaman adik lelaki saya, iaitu tidak belajar bersungguh-sungguh sebelum peperiksaan, mengakibatnya menyesal kerana mendapat keputusan yang kurang memuaskan. Dan inilah sahaja dan sekian, terima kasih.